Selain daripada ia sebagai satu pameran, kita juga telah menunjukkan bagaimana dalam kita mengamalkan kedekatan kecuali sebagainya, kita dapat anjurkan program seperti ini, pameran seperti ini yang menghimpunkan negara-negara yang bersaing ataupun yang bersetuju. Ia juga menjadi pendorong kepada syarikat-syarikat tempatan untuk memperluaskan lagi dan memperkenalkan produk-produk mereka supaya mereka menjadi sebahagian daripada global supply chain. Dan kita juga membolehkan syarikat ini dikenali oleh OEM supaya OEM tidak merasakan sesuatu yang susah untuk mengikuti ataupun mematuhi syarat yang kerajaan letakkan. Apa saja nanti kita beli mesti ada 30% local component. Dan juga OEM ataupun syarikat pengeluar luar negara bersedia untuk mengenal pasti syarikat-syarikat yang dia nak serahkan untuk melaksanakan kerja-kerja MRO, kerana kita tak benarkan lagi syarikat luar negara mengambil kerja-kerja MRO dalam sektor pertahanan negara. So itu yang antara yang kita capai. Kedua, dalam dunia yang ada seperti hari ini yang sentiasa berkonflik, kita dapat wujudkan satu platform untuk bertemu sebagainya, bukan saja berkongsi, tapi untuk mempertingkatkan lagi hubungan antara negara melalui pertemuan-pertemuan bilateral yang sebenarnya sangat penting untuk negara. Kerana dalam kita menyediakan negara untuk berhadapan dengan soal pertahanan dan keselamatan, ia bukan saja dengan kita mempunyai aset-aset canggih, bukan saja kita perlu ada kesiapsiagaan, tapi yang penting ialah diplomasi pertahanan.